Hello guys, welcome back to channel Wawa Deva. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana buka tak? Mana orang buka? Cepatlah. Tak ada orang ni. Minta maaf. So hari ni kita orang nak pergi makan coklat menggunakan duit ceman lagi. Dan dia lah bayar. Takkan I pula yang bayar kan. Dia kan datuk katanya. Ya ke datuk? Kita tengok kalau saya minta dia bagi ke tidak. Harga yang mahal-mahal. Okey, kita pau dia. Korang selalunya jam-jam macam ni datuk kan ada driver. Tapi I tengok ceman tak pernah bawa pun driver dia. Hello. Datuk kenapa tak bawa driver bawa? Tak, kereta ni memang berjalan sendiri. Mana ada? Saya tak bawa pun. Lama. Berjalan sendiri. Kat mana ada saya gerakkan? Tak ada, saya tak gerakkan. Saya memang beli kereta memang dah siap boleh berjalan sendiri. Saya tekan je destinasi destination yang saya nak pergi. Lepas tu dia akan jalan. Saya cuma tidur je dalam kereta. Okay. Okay. Lu memang paling kaya di dalam dunia. Okay. So guys, kita dah sampai di tempat kita nak pergilah, nak makan coklat tu. So guys, kalau saya posting pada bulan Ramadan, korang kenalah kuatkan iman. Siapa suruh korang tengok video bawah? So jom kita pergi. Sama je nak makan coklat. So kita menuju ke kedai coklat. tak sama ni. Nak makan kunafa finger. Finger jari. Kenapa jari? I makan jari you. Yang dia buat daripada jari. So kita dah sampai betul-betul depan kedai dia. Tu dia ramainya orang. So guys, kita orang nak masuk tapi ya Allah ramai gila weh, ramai doa orang. Orang suka makan coklat. Malam-malam pun ramai. Korang tengok ni. Beratur no daripada luar pun. Lepas tu full ni je Gila lah. So guys, sekarang ni kita tengah tunggu. Kita dah order tadi menu-menu dia. Tapi tak order semualah. Ada serta-serta makanan je kita orang sebab saya pun dah makan tadi sebenarnya. Makan moreh. So kita tunggulah makanan apa yang sampai je lagi. Korang stay tune, okay? Saya nak bagi soalan dalam banyak-banyak coklat. Coklat apa yang paling sedap dekat bumi ni? Salah? Salah juga. Apa jawapan dia? Coklat paling sedap dekat bumi? Semua sedap. Sebab apa? Sebab Allah bagi sedap. So guys, tak ada apa pun nak cakap. Cuma nak tengok kamera. Saya kan cantik. Tapi bohong. Allah bagi cantik. Allah yang satu. Terima kasih kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sangat kan tadi kan? Sedap kan? Terima kasih kak. Kan? Sedapnya coklat tu. Terima kasih. Tu guys, korang nak tahu tak sebab apa aku asyik cakap terima kasih kak? Sebab tadi ada akak tu, dia cantik, dia putih, dia lawa. Lepas tu si mamat ni cakap terima kasih ya kak. Terima kasih. Dia bagi terima kasih ya. Tak ada. You kalau dengan orang lain, you muka biasa je. Tengok. Makanan kat sini sedap. Tengok makanan tu. kat sini sedap. Gila. Otak aku jam. Makan coklat banyak gila. Ni Sedap pula tu.
Ni memang sedap. Tapi kita orang baru lepas makan char kway teow tadi. Terima kasih Kak. Lepas tu makan coklat tiba-tiba rasa ya Allah nak muntah Yuen. Kan? You pandang siapa? Tengok tu. You semua you gatal. Tak kisah pergi mana-mana mesti tengok perempuan. Muntang-muntang dekat Kunafa Fingers ni ramai awet cun. Tak apa. Dia tinggalkan Diva. 10 orang datang kat Diva kan. Korang tolong cari jap. Kenapa? Buat muka macam tu? Takut tu. Saya bukan apa guys. Saya ni kan selalu makan dekat orang kata apa, Damaskus. Damaskus. Tapi Damaskus tu pekerja dia semua lelaki. Saya tak pernah lagi orang kata apa datang ke kedai yang pekerja dia ada perempuan. Tapi kalau macam makan dekat Tom Yum ke apa adalah yang Mac Tom Yum tu. Tapi yang ni dia lain sikit kan. Dia lain sikit. Dia macam kau faham lah. Comel, cantik, macam-macam lah. Makanan kat sini pun sedap guys. Makanan kat sini sedap. Termasuk air kosong pun saya rasa sedap. Sebab apa? Sebab sedap lah. Sebab Allah bagi sedap. So korang yang mana nak datang kat sini tu, korang boleh lah datang, okey? Saya tak alam pun korang datang. Okey, Wawa dah datang guys. Ngumpat apa? Mana ada mengumpat? Tak mengumpat. Cakap apa? Cakap makanan kat sini sedap. Ya ke? Nanti you tengoklah balik video ni. You kan nak edit nanti. Makanan kat sini sedap, air mineral dia pun sedap. Cakap. A few minutes later. Cakap apa? Cakap apa? Tak cakap apa? Cakap apa? Jujur. Nanti tengok you edit video. Jujur lah. I cakap baik-baik pasal you. Tak ada. Cakap. I cakap pasal you. Betul. Sumpah. Cepat nak mati ke tak malam ni? Tak nak. Cepat. Allah bagi mati. Cepat. Memanglah. Cepat. Tembakkan. Mata dia mengilau dia tadi. Kau tengok siapa? Kenapa belum tidur lagi? Macam nak ubah topik dah Cemai. Tak payahlah balik. Kau suka ni. Kerja basuh pinggan. Tak apa, aku balik seorang. Biar. You. Nanti makan kat sini lagi tak? Sedap sini. Coklat dia. Setengah orang kadang-kadang makan muak apa semua. Tapi okey je. Kesian dia you. I tak ada cash nak bawa. Tak ada cash. Memang kesian, betul kesian. Ke you nak lari topik pada perbualan kita tadi? Tak ada lah. Betul. Betul, yang terima kasih Kak tu dah lupa dah. Dah lupa dah. Kesian dia you. Kan? Semoga budak tu dimurahkan rezeki, amin. Tu aku tak tahulah dia minta coklat apa pula tu. Tak letih ke makan coklat banyak sangat? Oh, dia cuba-cuba nak pergi kat akak tu. Patutlah dia buat tanya. Oh, cerita dia macam tu. Tak apa. Pergi mana? Pergi mana? Kawan I datang. Siapa? You tengok ajak lagi. Kawan kau Kawan ni tengok ajak lagi. Manager I kat tempat ni. Okay, macam tahun sama-sama buat kedai ni lah. Bagi naik sama-sama. Perempuan ke lelaki soalan dia? Nanti tengoklah. Mana boleh teka sekarang. Tengok Syaman hilang lagi guys. I tak tahulah dia apa yang dia suka berjalan dia tadi sangat. Tengok tu, ya Allah. Depan mata saya guys. Lagi sekali. Tu dia. Dia duduk sebelah akak tu Tadi akak yang pakai tudung, ni akak yang free hair pula. Dekat guys, dekat. Tengok tu. Dia sengih-sengih. Tak apa. Hari ni hari kau. Tunggu hari aku. Siap macam tu lagi. Wow.
Oh, dia buat tak tahu dengan aku. Sabar. Amboi, tak pernah rajin-rajin siap ambil makanan lagi kan. Lak, lak meja. Meringankan beban. Mana pernah dekat Damascus semua tak pernah macam ni. Wah, rajin. Oh, siap ambil lagi tisu. Wow. Wow. Ada udang di sebalik batu. Memang mati kau kejap lagi Dah, siap dah. Dah sedia dah nak balik. So, kita dah perjalanan nak balik. Macam mana? Terima kasih Kak. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Everything so good. Tapi kat rumah tak good. Tunggu je nak balik rumah dah ni. So guys, saya balik rumah dah pada make up. Lepas tu saya lupa nak buat outro dengan Ceman. Tapi tak apa, kita orang dah settle dalam kereta tadi Saya dah marah, dah pukul dia kau-kau pada muka sampai suruh gedik sangat. So guys, kalau korang suka video ni, korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Bye.